Okay, Assalamualaikum. Saya Raida binti Ismail, pensyarah Jabatan Pengajian Am. Tugas saya dalam penghasilan video kreatif AI ini adalah sebagai editor. Jadi berdasarkan semua gambar-gambar yang dihasilkan menggunakan prompt oleh rakan saya, saya menghasilkan video, saya collect semua bahan-bahan. Kemudian daripada bahan-bahan yang ada, walaupun kita tak dapat gunakan semua, saya susun mengikut jalan cerita yang kami persetujui, dan dengan itu hasillah video tentang penjajahan tanah Melayu bermula daripada zaman Portugis sehinggalah kembali ke British, yang menunjukkan selama 446 tahun kita dijajah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Aiman bin Nasari. Untuk tugasan bagi video yang kami hasilkan ini, saya merupakan adalah kreator konten dan juga menyumbangkan idea dalam menyempurnakan video inilah, terutamanya untuk mencari tajuk yang sesuai bagi subjek penghayatan etika dan peradaban yang kami berbincang sekali untuk ambil tajuk pada topik pertama, iaitu berkenaan dengan etika dan peradaban dalam susur masa. Hai, Assalamualaikum. Saya Rushida binti Mak Rusdi, pensyarah untuk kursus etika dan peradaban. Okey, untuk penghasilan video kreatif AI, peranan saya adalah menghasilkan prompt untuk menjana imej-imej yang berkaitan. Untuk daripada imej tu akan dihasilkan video menggunakan aplikasi seperti Google Flow, Grok, dan juga kami juga menggunakan YouTube sebagai rujukan sebelum menghasilkan prompt tu, dan juga maksudnya daripada YouTube ni kami sediakan prompt yang boleh menghasilkan macam seakan-akan peristiwa sebenar dalam sejarah penjajahan tanah Melayu lah, daripada Jepun, daripada Portugis sampailah kepada Jepun. Contoh video lah yang dihasilkan, macam mana gambaran pilihan raya pada tahun 1955.